Bila dia mati? 50 tahun dulu Ustaz. Umur dia 10 tahun, dia makan cepedak, cekik Ustaz, mati. Sampai sekarang dia ungkit lagi, belum takwa sebab awak tak reda. Yang ketiga tuan-tuan, pandang baik pada Allah. Berapa ramai yang pandang jahat pada Allah? Reda apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel JNA Online. Semoga bermanfaat channel ini dan semoga nantinya kita mengaji bersama Ustaz Datuk Kazim Alias. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tidak memuasa, jom kita play bersama. Let's go. Apa hang pandang jahat dengan Tuhan? Dah lah kalau kita ni kan, kalau ialah Pak. Lah kalau mencuri potong tangan, bunyi apa belakang? Kursi. Oh. Dah kalau kita ni mencuri kena potong tangan tu, macam mana nak buat kerja noh? Curi potong tangan mencuri tu lah. Siapa nak buat kereta dribble macam mana tak ada tangan? Tak kena ni. Hai. Ulang balik. Tak kena ni. Tak kena apa? Hukum ni tak kena dengan kita Ustaz. Hukum ni siapa bawa mai? Tuhan. Takkan Tuhan bawa mai hukum tak sesuai dengan kita? Maknanya tuan-tuan, hang pandang buruk dengan Tuhan. Hang pandang Tuhan tu bodoh. Hang pandang Tuhan tu tak reti. Hang pandang Tuhan tu tak tinggi ilmu dia, tak maha mengetahui. Tapi hang belajar sifat 20. Maha mengetahui, alim, aliman, kaunuhu, aliman. Pak siapa bila sampai satu-satu hukum, kita kata tak sesuai. Bila masa kau jadi orang bertakwa? Bila kita ni merasakan bahawa yang Allah punya tak sesuai. Belum. Takwa tu ialah apa? Setuju dengan apa yang ada di dalam Quran. Setuju semua. Allah kata apa? Adam tu, walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Juzuk 8 Al-A'raf. Walaqad khalaqnakum, sesungguhnya kamilah yang menjadikan kamu semua. Summa sawwarnakum, kamilah yang membentuk rupa paras kamu semua, kata Allah. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam, kemudian kami kata kepada para malaikat, tunduklah pada Adam. Fasajadu, semua sujud. Illa iblis, melainkan iblis. Lam yakum minas sajidin, dia jadi orang yang tak sujud. Lalu Allah tanya pada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei iblis, kenapa kau tak sujud pada Adam bila aku perintah kau? Aku suruh hang sujud pada Adam, awak hang tak sujud. Iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dia daripada tanah. Nang harakat tanah. Allah kata ke iblis, qala fahbit minha, hei iblis, nyoh kamu daripada syurga. Pih. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha, orang yang takabur tidak layak masuk dalam syurga. Fakhruj, keluarlah kamu, innaka minas saghirin, kamu tu kecil, kamu tu hina, keluar kamu dari syurga, kata Allah. Ini ayat cerita tentang iblis dan Nabi Adam alaihissalam. Allah kata
Kami yang membentuk kamu, kami yang membentuk rupa kamu, kami yang menciptakan kamu. Siapa kami itu? Allah. Ustaz, ya, Allah kan satu, ya. Habis itu kenapa Allah gunakan kami? Sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang daripada atas turun ke bawah, sesuatu yang hebat, maka Allah menggunakan perkataan kami. Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan, wa anzalna minas sama, kami turunkan daripada langit air hujan, kami turunkan sakinah, kami turunkan Quran, kami turunkan kami. Kalau benda yang atas ke bawah, Allah gunakan perkataan kami. Kalau kami menunjukkan satu kebesaran, maka Allah menggunakan kami. Tapi Ustaz, Allah kan satu, kenapa Allah guna kami? Kami kan ramai. Kami ramai itu bahasa kita. Bahasa kita kalau kami itu ramai. Tetapi kami di sini menunjukkan kekuasaan Allah tu. Inna a'tainakal kautsar. Kami yang bagi pada engkau nikmat yang banyak. Allah gunakan perkataan kami. Kadang-kadang Allah gunakan perkataan aku. Aku. Kak Som ni rapat dengan Kak Nak. Hai Kak Som, nama apa? Nama apa lah? Kak Som jawab je lah. Belakang dia Kak Nak. Rapat tak? Rapat. Bahasa dia apa? Som, nak pergi mana? Aku nak pergi dengar ceramah. Aku nak pergi dengar ceramah. Rapat tak? Maka sesuatu yang rapat, Allah gunakan aku. Ud'uni, mintalah pada aku. Aku bagi kat hang. Dia tak kata mintalah pada kami. Dah, ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku bagi kat apa. Allah tu sayang pada kita. Dia gunakan perkataan aku. Sebab tu perkataan tu banyak Allah guna tu. Tuan-tuan, sebab itu bila Allah kata dia yang menciptakan kita, dia yang membentuk rupa kita, maka janganlah tak setuju dengan rupa kita, dan janganlah hina rupa orang lain. Allah yang buat. Tengok menantu dia kemarin. Tengok gelap Allah. Anak dia cerah, menantu dia lah. Sebab dia buka mata nampak terang. Kalau tidak gelap semua. Hak gelap tu Allah buat, hang duk hina dia siapa? Allah tak tengok gelap putih, Allah tengok hati. Hang putih tapi mulut jahat. Hang ni muka je putih, hati hitam, nak apa? Dia tu memanglah dia gelap tapi hati dia putih. Ni kita duk hina orang. Hang tengok ada anak dia. Capang tu. Hang tengok bini dia, jongau tu. Siapa buat lagu limah jongang, la ilaha illallah. Jangan. Orang yang bertakwa dia tak hina orang. Yang kedua, Allah kata pada semua malaikat tunduk pada Adam, sujud pada Adam, semua sujud melainkan iblis. Allah tanya, "Hai iblis, apa tak sujud pada Adam ni? Aku suruh. Aku lebih baik daripada Adam." Tuan-tuan, kalau kita kata aku lebih baik daripada orang lain, itulah sifat iblis. Jaga-jaga. Kita ni duk ikut kelas Faqaf, ngaji tiap hari Khamis kelas duha. Jangan duk rasa baik pada orang. Dia tu tak pernah main ke Faqaf. Tak tahulah, duk ajak tak mau main jenis apa tu, telinga kuali ke apa tu. Jangan. Dia tak nak main kuliah maghrib ke? Allah, jangan kata kuliah maghrib. Apa tak nak main tak tahulah. Bukan kita tak ajak. Kita kata jomlah semua main kuliah muslimat. Dia pun tak mau. Tak tahulah kalau tak ada kita ni, tak tahulah. Oh, iblis dah main dah. Iblis main dah. Kita lah pakai jubah hitam, tudung labuh sampai ke lutut. Stokin ni naik pergi ke pohon. Mata pula bercelak tebal lah, sampai tak boleh buka mata duk gelap. Tak saya bawa mak ni tidur ke mana dah celak berat ni. Tengok orang lain pakai tudung 3 segi.
Apa balik haji tudung 3 segi. Yang ni tudung siakap, yang ni tudung bawai. Tengok aku ni haji pun tak pi tudung labuh. Kita duk rasa hebat pada orang lain. Oh, parah ni. Ya. Okey, baik. Okey, baik. Sila berhenti ceramah, dah habis masa. Lah. Makcik depan kata janganlah Ustaz. Kami mai dah pukul 7 ni tadi. Ustaz ceramah 15 minit nak balik Ustaz ni. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya sebagai penceramah tak boleh kata saya baik pada orang. Yang saya kena kata saya jahat, orang lain semua baik. Abang-abang tak boleh kata kita ni mulia pada orang. Aku tengok Ustaz Kazim kuta lah, dengan songkok hitam dia kuta lah, aku kupiah putih. Oh jangan tuan-tuan, parah ni. Jangan jadi iblis pula. Kita rasa kita lebih mulia pada Nabi Adam. Iblis dia rasa aku dari api, Adam dari tanah. Oh, jangan. Sebab tu saya ni tak mulia. Yang mulia tuan-tuan, saya ni hina dina. Sebab tu saya tak boleh marah orang. Tuan-tuan tidur pun saya tak marah. Tidur pi. Tengah dengar ceramah setengah tidur. Mereka ni nak dengar kan nak tidur? Tak payah marah. Mereka tidur tu pasal apa? Mereka boring hang ceramah. Pasal apa mereka tidur? Pasal hang ceramah tu tak kena dengan mereka. Pasal apa yang mereka tidur? Tak tahu nak kata faham, tak faham, nak faham, tak faham, lah tidur. Maknanya yang salah saya. Kalau saya pandai ceramah, tidur tak? Takkan tidur. Kalau saya pandai ceramah, tuan-tuan takkan tidur sampai habis. Mangok. Sebab tu kita kalau baca khutbah, satu masjid tidur. Jangan marah. Ana tak nak baca dah khutbah. Mereka bukan nak dengar, mereka duduk tidur. Memang tidur lah. Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail. Terus tidur terus. Jom, kalau kita rasa nak jadi hebat, kalau kita rasa nak jadi mulia, kita rasa kita lah yang paling hina. Daripada situ kita tingkat. Jangan kita duk rasa kita hebat. Sombong itu bukan sifat orang takwa. Sombong itu sifat iblis. Takabur. Aku daripada api, dia daripada tanah. Siapa cakap? Khalaqahu min turab. Allah kata Adam tu daripada tanah. Quran cakap apa? Adam daripada tanah. Manusia yang pertama siapa? Adam. Kita belajar di sekolah, manusia asal pada apa? Beruk. Di mana sifat takwa kita? Allah kata manusia dari Adam. Kita belajar manusia pada beruk. Kemudian kita kata akulah bertakwa pada Allah. Pasal apa? Hei, saya pakai serban, saya pakai songkok, saya pakai baju Melayu, saya takwa lah. Manusia daripada mana? Beruk lah. Daripada beruk lama-lama jadi orang. Astaghfirullahalazim. Belum takwa. Sebab apa yang hang cakap tu bercanggah dengan Quran. Siapa sini yang percaya dan setuju dia daripada beruk? Angkat tangan. Kalaulah tuan-tuan mengaku tuan-tuan daripada beruk, saya ubah. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati, marahlah. Takkan Nabi Muhammad yang mulia tu asal pada beruk. Ini satu cubaan untuk merendahkan Nabi kita. Ini adalah satu ajaran untuk menghina kita. Takkan Nabi Muhammad yang mulia tu asal pada beruk. Ilmu ni daripada siapa? Orang Yahudi. Allah kata dah dalam Quran, jangan ikut Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca dalam Fatihah, jangan diikut Yahudi, jangan diikut Nasrani. Tapi bila depa ajak, semua kita terima. Di mana takwanya? Quran kata lain, depa kata lain, kita ikut yang depa. Hak Quran kita tak ikut. Tak kena tu tuan-tuan. Baik, jadi kita faham yang boleh masuk ke dalam sifat orang takwa tu apa dia? Sifat orang bertakwa tu Allah sebut satu. Alif lam mim zalikal Quran.
la raiba fi hudal lil muttaqin. Tak som. Jom semua sekali tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lagi? Aywah. Alif lam mim. Ini adalah sebuah kitab, nama dia Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kita telah menyimak tazkirah dari Ustaz Datuk Kazim Alias. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi tuan-tuan sekalian yang baru bergabung di channel kami di JNA Online, mari kita bergabung, subscribe channelnya dan klik tombol loncengnya biar tidak ketertinggalan tazkirah dari Ustaz Datuk Kazim Alias. Kita mengaji bersama beliau, kita menyajikan tazkirah terkini dari beliau di setiap harinya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.